Weh, korang tahu tak? Ada 3 rahsia buat kuah kacang jadi betul-betul padu, pekat dan tak cepat basi. Yang peniaga sate lain tak nak kongsi dengan korang. Yang nombor 3 ni, rahsia paling besar buat kuah kacang kedai berbeza dengan buat kat rumah. Korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang tekan button follow ni supaya korang dapat belajar banyak lagi tip bisnes dan rahsia makanan dari saya selepas ni. Tekan button like, share video ni dekat isteri, suami dan kawan-kawan yang suka masak supaya mereka tahu benda ni. Dan paling penting, save video ni supaya tak hilang. Okey, jom kita mula. Rahsia pertama, tester kacang. Kacang tanah korang tu kena sangai goreng tanpa minyak dengan api slow sampai betul-betul bau. Kesilapan orang kita pergi blend sampai hancur lumai. Salah tu, korang kena kisar separuh lumai je. Bila kita makan tu, texture kacang tu masih ada lagi. Barulah kick. Rahsia 2, pecah minyak. Masa korang tumis bahan kisar macam serai, bawang, cili, pastikan korang tumis sampai betul-betul pecah minyak. Kalau tak cukup pecah minyak, kuah kacang tu nanti rasa mentah dan yang paling bahaya, cepat basi. Rahsia 3, ini yang paling mahal. Keseimbangan rasa. Nak bagi kuah tu tahan lama dan tak muak bila makan berulang kali, peniaga sate akan gunakan gula Melaka asli dan sedikit perahan air asam jawa. Gabungan manis, pedas dan masam ni yang buat orang tak berhenti menyecah. Lepas tu, biar je dia mereneh atas dapur dengan api paling slow. Makin lama mereneh, makin cantik kejadiannya. Cuba korang komen kat bawah ni. Korang kalau makan sate, lagi suka kuah jenis yang manis atau jenis pedas-pedas sikit? Cuba komen.